Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahanlah diri kita daripada menceritakan tentang amal soleh yang kita kerjakan. Mungkin kita sendiri teruja, kita lihat bagaimana kita dah kini boleh mendirikan solat tahajud sebagai contoh. Ataupun kita tidak tinggal solat secara berjemaah, dah 4 tahun kita lakukan perkara yang sama. Ataupun kita dah khatam Al-Quran setiap 3 hari dan sebagainya. Apa saja jenis amal soleh ibadah yang kita lakukan dan kita sendiri rasa seronok dan teruja, kita kembalikan kesyukuran itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita nak ajak orang lain, kita nak mungkin memberi semangat dan sebagainya, tapi jangan sampai kita menceritakan apa yang telah kita kerjakan. Walaupun kita kata ini bukan riak ini bukan sum'ah tapi akhirnya kita telah menceritakan juga, kita telah memberitahu kebaikan amal soleh kita. Kita rahsiakanlah dan kita tunjuk keseronokan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.